Assalamualaikum, selamat pagi. Ini ialah fiberglass screen protector untuk handphone punya. Kita nak pasang dekat kita punya ICOM 2300 ni. Okay, macam mana nak buat? So, sebelum dia kotor kan. Ni telefon punya ni. Yang ni dia, kalau kita beli kan dia kita bagi telefon number, phone number model apa, dia akan potong lah. Dia ada mesin potong dia. So, saya mesin tu. So, untuk ni, kita buat template dulu, ambil size dia berapa. Template dia, saya sukat macam tu. Berapa size dia, kita akan potong. Tengok macam mana. Potong tampal. Okey, sebentar. Kita marking dulu template kita kat sini. Dengan pensel kita marking mana kita nak potong, mana kita potong. Okey, lepas kita dah pasang tu, kena ambil ni bubble tu guys, kena keluarkan guys. Bubble ni semua kena keluarkan guys. Bubble ni kena keluarkan guys. Carilah, ada tools dia ni sepatutnya. Keluarkan semua. Dah keluarkan semua ni guys. Cuba kita tanggalkan yang ni nanti. Dah tu kita tanggalkan. Tanggalkan dia guys. Tanggalkan di atas ni guys. Okey, insya-Allah kita. Okey guys. Oh, ada lagi tak okey. Okey, now kita try on bubble juga guys. Macam mana nak buang guys. Itulah percubaan pertama guys. Ada lagi. Kita buat balik. Ada lagi spare satu lagi. On. Okey guys, mantap. Tengok function ke tak? Okey, tukar. Okey, tukar guys. Okey, mantap guys. Boleh cuba guys. 73. Jumpa lagi. Bye bye.